So inilah houseboat kita yang kita sewa. Abang-abang tak kumpau. Betul ya? Udang yang kita berjaya mancing hari ni. Oh, adik-adik dah mancing. Baik kan? Allah selamatkan kamu. Allah. Oke, assalamualaikum. Bertemu lagi di MK Anjun Channel. Apa kabar anda semua? Diharap anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Dan kali ini kami setelah lama tidak membuat video update di dalam YouTube ini, kami selama 3 family akan bercuti sempena keputeraan Sultan Selangor kan. Kita akan bercuti ke utara tanah air di rumah bonda sahabat kita lah dari grup Unitum Kasra geng. So geng, apa aktiviti kami di sana, kita saksikan sampai habis video ni geng. Aktiviti kami bukan bercamping, tapi kami ada buat aktiviti santai riadah bersama family lah. Ada 3 family. Dan kita ada di rumah kawan kita. Sementara kita masih menunggu lagi seorang kawan kita ni, Arif, yang masih belum sampai kan. Kan nanti dia sampai, kita akan terus bergerak menuju ke utara tanah air. Kita gerak malam ni kan. Jadi kita santai-santai, ngantuk kita berhenti, kita tidur dulu kan. Ya. Orang kata yang penting biar lambat asalkan selamat geng. Sahabat kita baru sampai geng. Ini dah kita tengok dah. Boleh geng, lambat geng. Biasalah, itu buat hal. Puncanya fuel pump. Betul ya? Tapi sepanjang perjalanan jalan tak jam. Tak ada sangkut. Tak ada. Tak ada sangkut. So kita nak cuti ke mana ni? Kita sekarang ada perancangan nak bercuti ke utara tanah air, iaitu ke Bandar Baharu Kedah. Perak, Kedah, Penang, Sepadan. Sempadan dekat Kita tengah. akan cuba, orang kata, explore Sungai Krian untuk mencari jenggu. Tapi kita akan cubalah explore dekat sungai tempat dia. Katanya jenggu besar-besar sana. Tapi kita try je lah dulu. Cantik. Kalau ada, insyaAllah kita akan tunjukkan hasil. Kalau tak ada tu faham-faham lah. Pukul apa kita nak gerak? Dah boleh gerak dah ni. Sekarang pun jam dah pukul 21.36. Maknanya pukul 9.36 minit malam. Okay, tak apa, nanti apa-apa kita jumpa lah dekat sana nanti. Sekarang kita dah mula nak bergerak geng. Sekarang kita parking sekejap. Kita beli barang-barang dulu di pam minyak Caltex ni. So, semua dah ready je lagi geng. Kita luncur terus. Sekarang pun jam sudah menunjukkan 10-15 minit malam lagi. Jadi kita pun tak nak rushing untuk nak bergerak ke tempat percutian kita ni. Kita santai je geng. Kita berhenti sekejap geng dekat Petronas Sungai Besar. Kita berhenti untuk kita melepaskan hajat dulu geng. Member kita pun dah ada. Alhamdulillah, berapa jam juga ada, sejam lebih kita mandu. Nak terkucil katanya. Baiklah, drive malam kita santai-santai, slow-slow je geng. Ya? Okay, kawan kita baru masuk parking di Petronas Sungai Besar. Setakat ni perjalanan kita, laluan kita cantik. Lancar, kereta tak banyak lah malam ni. Alhamdulillah. Mana yang berhemah.
Betul-betul dia pandu dia ikut kilometer lah. Macam tu. Kena mandu sambil bawa anak. Steady ke. Kita berhenti dulu, rehat-rehat dulu. Ambil angin lah. Tengok baby pun tidur lah. Maknya pergi tandas tu. Okay, kan? Kita kemas bonet kereta dulu. Penuh juga bonetnya. Kereta Haji Arif. Nak pergi mancing udang, icebox kena wajib ada lah kan. Okey, dah ready semua? Dia tarik yang nak terkencing Arif? Ada. Sekarang kita berada di hentian mana? Taiping. Hentian Taiping arah utara. Arah utara. Arah utara. Dia. Kita berhenti rehat dulu, sakuak dulu. Tenang-tenangkan fikiran kita kan. Tapi alhamdulillah perjalanan kita daripada Kelang tadi menuju ke utara ni lancar dia. Perjalanan kita lancar, kenderaan pun tak banyak. Mungkin malam semua orang tidur. Alhamdulillah, pemanduan lancar, kenderaan pun tak banyak hari ni walaupun esok cuti. Tapi cuti untuk hari Selangor esok. Sempena menyambut hari apa kata? Keputeraan. Hari Keputeraan Sultan Selangor. Jadi belah-belah utara ni tak banyak sangat kenderaan. Jadi semoga kita pun selamat sampailah tempat destinasi kita yang seterusnya. Kemungkinan daripada hentian Taiping nak ke Bandar Baru lebih kurang dalam 25 km lagi dah. Itu pun plus minus. Malam ni kan, kita aku nak kata lah, kereta mungkin tak banyak, tapi lori banyak. Mungkin hantar barang daripada Poklang ke utara lah. Assalamualaikum dan selamat pagi, geng. Bertemu kembali. Geng, minta maaf lah malam tadi tak sempat nak update lah. Kita orang sampai malam tadi pun lebih kurang hampir pukul 3 pagi lah, pukul 2 lebih. Kita sampai di kampung rumah mak pada kawan kita lah. Okay, jadi sampai malam tadi kita pun tak buang masa. Kita terus loading barang cepat-cepat. Masuk rumah kemas, tidur kan. Kita mengantuk sangat lah malam tadi sebenarnya. Dan perjalanan kita daripada Kelang ke sini pun lebih kurang hampir 4 jam lebih lah, 4 jam lebih. Kita tak bawa laju, kita santai-santai je kan. Alright, kita sebenarnya kami berada di Bandar Baru, Kedah. Dia sempadan atas pada sempadan Perak dan sempadan Penang, di tengah-tengah tu, di tengah-tengah. Ini first time aku masuk di kawasan Bandar Baru Kedah, walaupun aku orang Kedah, tapi aku tak pernah masuk belah sini. Sini dia, kalau kami daripada Kedah atas ni, dia kira ini belah bawah lah, kami atas, dekat dengan Siam lah, pintu masuk Siam. Okay geng, sebenarnya kita bercuti ni, kita ada trip lah. Trip yang akan kami buat adalah kali ni kami nak memancing udang sebenarnya dekat area Bandar Baru ni. Ada satu pot baik tu, dah viral juga lah kat TikTok. Lalu kita akan mancing udang. Okay. So kita dah booking pukul 8 pagi sehingga pukul 8 malam. Kita sewa houseboat. Okay. Pagi ni kita bangun awal-awal, walaupun dapat tidur 2 jam lebih kurang. Kita bangun mandi cepat-cepat. Jadi kita nak keluar. Yang penting sebelum kita keluar kan, kita kena sarapan pagi lah. Ya? Sarapan pagi tu penting. So bagang macam biasa, kita tunggu apa lagi aktiviti kita untuk hari ni. Dan gang, terus dia menonton, teruskan support YouTube ini. Semoga anda semua terhibur.
sarapan pagi kita. Goreng dah siap. Kita bungkus makan ke atas houseboat. Yang biasa perjalanan kita bermula untuk menuju ke destinasi memancing jenggo. Bagang, kita mengharapkan hari ini ada hasil lah. Hasil udang galah berkilo-kilo. Harap-harap ada lah, jangan tak ada. Datang jauh-jauh semata-mata kita nak pergi mencari jenggo. Kita sudah sampai di apa ni? Ini signboard lain lah. Ni dia kejut kat bawah signboard ni. So inilah tempat yang kita akan buat aktiviti mancing udang di Bandar Baru Kedah ni. Kapasiti yang boleh memuatkan 13 orang kalau dewasa lah. Tengok sungai tu pun airnya air okey. Ayak jernih pula geng, ayak jernih. Ini macam boleh mandi lah geng. Adakah jenggo wujud lagi ataupun jenggo hanya sekadar di bibir sahaja? Kita punya M4 kita dah ready. 5 senjata kita pakai ini hari kan. Kata-kata untuk hari ini, pastikan abang-abang tak kumpau. Betul ya? Nampak tu? Baca dekat apa baju-baju tu apa tu? Doakan abang tak kumpau geng. Orang semua kita dah mula balik dan menunggu. Macam biasalah bila kita nak mancing udang ni, yang penting kita kena banyak bersabar. Bila kita bersabar, kita fokus, InsyaAllah ada hasilnya kan. Tak 10 kilo, 5 kilo pun okey. Kita mengharapkan hasil kita untuk trip kali ni lumayan. Sebab kita ada 3 family. Ramai pula tu. Tapi yang bestnya kan, bila kita sewa houseboat ni, orang tak perlu risau. Elektrik, kipas ada, jamban ada, dapur pun ada. Harga tu mahal sikit lah. Tak sama macam kita sewa boat dari tu dekat Teluk Intan. Kali ni kita di Bandar Baru Kedah ni. Tak tahulah sungai ni. Harap-harap ada hasil lah. Bila kita mancing udang ni, macam ni lah ya. Kita kena banyak sabar. Dan sementara kita menunggu ni, kita boleh lah beristighfar, membaca surah-surah yang menyenangkan hati kita kan. Ya. Macam tu lah. Okey lah, anak-anak pun relax. Ayam sambal dekat tengah sungai ni kan, sambil-sambil mancing kan, makan apa pun semua orang kata menyakut. Nyakut ke menyakut? Menyakut ni orang kata selera lah, selera tinggi.
Oh, Sambil-sambil kita menikmati keindahan alam. kau pekor dek. Setakat ni baru 3 ekor udang, 1 ekor ikan. Oh, Bawang kuning. Sedap masak koyak. minum. Ayam sambal nasi putih. Jadi wak. Saya tak ada budu. Ini kicap dengan telur pun jadi. Tengah sungai. Jemput kan? Selesai sudah episod trip mancing kita untuk minggu ini. Dan sekarang kita jadi pilot untuk gerak pulang ke JT yang kita dah booking off-road. Ini hasil udang yang kita berjaya mancing hari ni. Lebih kurang 1 kilo juga. Boleh tahan tak? Berat ni, berat tau. Wah, sudah pagi oh. Assalamualaikum guys. Selamat pagi kedua di Kedah, Bandar Baru. Okay geng. Semalam kita seharian juga kita trip mancing udang di Sungai Keriang ke Bandar Baru ni. Alhamdulillah hasil okey. Ada besar, ada yang saiz besar tu cun cantik, ada yang sedang-sedang, ada yang kecil. Tak apa, janji ada hasil geng. Kedua kita di sini, pagi kedua pun kita tengok apa aktiviti yang kita nak buat lagi lah sepanjang cuti kita ni. Kau dengar tu kan pagi-pagi bunyi burung tu yang kita nak tu kan. Ini suasana pagi tu kan. Dapat kan, dapat. Assalamualaikum, selamat petang. Di hari yang kedua kita berada di Bandar Baru, Kedah. So kan, untuk petang hari kedua ni macam aku cakap tadi pagi, kita nak menuju ke satu lokasi kenangan aku dulu kan. Kita nak pergi jalan-jalan dekat Penang lah geng. And Bandar Baru dengan Penang tak jauh lah geng, dekat je. So kita nak pergi sekarang ni menuju ke Padang Kota Lama geng. Ini masa aku bujang-bujang muda-muda lu tu tempat kita lepak. Malam-malam kita lepak cara geng. Sana kedai makan pun banyak yang Kedah kan. Kau nampak tak? Cakap bunyi apa? Bunyi Kedah. Akhirnya tempat yang kita cakap nak tuju tu dah sampai geng. Kami sekarang berada di Padang Kota geng. Padang Kota Penang. Alang-alang cuti sekolah ni, sebenarnya cuti ni, kita jalan-jalan lagi. Tengok gaya macam dekat Padang Kota ni ada buat pesta ke apa. Ada pentas hari kemah. Tapi tak apa. Kita layan-layan. Kita ambil view je kan, view. So dia pemainnya. Inilah Padang Kota geng. Kan, alam-alam kita dah sampai. Kita mancing udang. Tapi kita main cuti ni kita tengok adik-adik kita mancing. Kan. Ikan kata padu-padu kat sini.
masih lagi di Padang Kota. Kita kat Padang Kota. Padang Kota Lama. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. So selesailah trip kita jalan-jalan di Padang Kota, Penang. Jadi sekarang ayo kita balik ke rumah, ke sarang untuk kita tidur, geng. Kita jumpa lagi untuk aktiviti hari esok. Kita tengok apa kita nak buat. So teruskan perjalanan. Bye bye. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari yang ketiga, pagi yang ketiga di Bandar Baru, Kedah. Program sorry, muka lebam sikit. Malam tadi lepas kita balik daripada Penang, kita pergi mancing pula. Kita mancing udang lagi malam tadi. Kita mancing atas jambatan dekat area-area sini lah. So padu lah kan. Udang tak ada malam tadi. Mungkin air dia tak cun lah. Pukul 3, pukul 4 pagi kami balik. Rupanya mak-mak semua dah plan lagi untuk nak buat majlis sambutan hari lahir. Ada 2 anak family, kawan-kawan kita lah. Mak semua sedang sibuk berperang di dapur, geng. So jadi kita tengok apa yang diorang nak buat hari ni, apa menu yang diorang dah sediakan. Kami ni sebagai ayah-ayah ni, bapak-bapak ni, jadi kita tolong dekor-dekor sikit, kita kemas-kemas rumah sikit. Katanya jemputan boleh tahan ramai juga. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Lagi. Potong mak-maknya. Selamat hari jadi kepada semua yang menyambut hari lahir pada bulan 12. Aman. Selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur dan tubuh badan. InsyaAllah. Amin. Assalamualaikum dan selamat pagi, gang. Apa khabar lagi anda semua? So hari ni hari yang terakhir, hari yang keempat kita di kampung
kawan kita. So hari ni kita akan tak ada apa sangat aktiviti. Kita akan bersiap packing bag-bag kita semua untuk kita bergerak pulang ke rumah masing-masing lagi. Malam aku penat sikit. Aku jadi geng lawang. Kemas apa, buat persiapan untuk kenduri diorang tu, majlis diorang. Jumpa lagi selepas kita makan pagi. Mungkin kita akan bersiap-siap. Kita akan bergerak pulang lah. Selesailah sudah episod trip bercuti kita selama 4 hari 3 malam ke utara tanah air. Sekarang kami menuju bergerak balik ke rumah dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen dan teruskan sokong YouTube kami MK Anjun Channel. Semoga kita berjumpa lagi di episod video yang akan datang. Bye bye guys.